Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sekarang nak ke Taman Tugu buat recovery run. Hari tu masuk Merapu. Sampai ke sekarang tak lari-lari kat, tak ada mood lah. Event tak ada kan. So hari ni dah 2 minggu kita masuk hutan je lah, ambil mood, bawa budak-budak saja jalan-jalan Taman Tugu. Lama tak masuk lah. Jom. Jom. Parking atas dah penuh dah. Ramai betul kereta pagi ni. Tapi sebenarnya kita orang lah yang bangun lambat. Pagi tadi hujan kan. Aduh. So penuh. Kita parking bawah dekat Taman Tugu bawah tu. Apa? Kita pusing tu je satu taman tu. Ha. Kita pusing satu taman tu. Ha. Jom. Sa. Bolehlah buat rasa mental dekat sini. Kasut perut lah. Boleh lah. Ayah nak budak-budak kan, berasa mana tahu one day minat jadi trail runner macam bapak dia. Tak tahu lah buat apa satu loop ni. Tak pernah buat yang satu loop. Nak buat trail run kat sini susah ni sebab orang ramai. Kau nak lari yang mengganggu lah kan. Jarang lari sini. Laju ya. Ayah. Lajunya. Kita kat mana sekarang ya? Kita kat mana? Kat hutan je lah. Kat hutan kat mana? Tak tahu. Taman Tugu. Tak. Sekarang dekat CP kita mengalir ke situ.
laju je cikgu si kau tu dia tidur tu. Ya tu. Laju dia macam jadi event kot hari ni. Tak tahu. Elok je. Kenapa? Jalan je lah. Yang ambil ni. Dok pokok. Start climbing. Basah sikit track ni sebab hujan pagi tadi. Ya. Tunggu Mami, kesian Mami ya. Tak larat Mami. Ya laju je. Mami tu kenderaan berat. Jalan lah. Jalan. Tu si bintang pergi secak. Bintang adalah sikit lecak. Ada lagi sikit untuk climbing. Kalau lain kira sini sedap lah kot buat hill repeat. Saya tak tahu lah berapa EG dia dapat ni. Saya tak sampai 100 kot. Okey ya. Ramai orang masuk. For starter, this kind of trail kinda okay lah for beginner, kan? With a little bit of climbing, not too technical. Okay lah. Paling dekat kan dengan KL. Hutan lain nak ke Kepung, nak ke Masa Maju. So ni paling dekat rumah. Okay lah. Boleh dapat rasa-rasa. Patut minggu ni lari jana baik. Tapi itulah, tak, cari beat tak ada lah pula kan. Tak apalah. Ada je event lain-lain nanti bulan depan. Kita layan je lah. Member ramai masuk JBU. Itulah tak ada rezeki lah jumpa diorang. Next time lah, next time. Laju ayah ni. Tak perlu ke? Tak penat? Tak. Yo. Okey lah tu. Boleh ikut daddy lah nanti. Hari hutan. Oh ni yang suruh nampak daripada atas. Kalau main basikal, lari. Ni jalan ni.
Pantut. Sorry. Kayu mana bintang? Ada view nampak Menara KL lah tengah-tengah. Okay ya. Dah. Boleh jadi masuk dulu lah masa hutan. Ha. Basikal Ubin, basikal Ubin. Kenapa? Ya, ya. Tengah bodik ayah cakap masuk hutan nanti jadi belanja McD. Ha. Dia senang dipujuk. Ha, kat mana Datuk sekarang? Ha? Kat mana tu? Taman Tugu. Ya, nama Siti siapa? Eh, dah tak larat dah ke? Sifar 12. Sifar 12. Pusing. Ini masuk je ni. Memang tak hafal map. Tak tahulah mana pergi. Tapi pusing-pusing. Rasa tempat sama je. So kita explore Taman Tugu. Cuaca sedap ni cuaca. Ni kalau training boleh kot buat setakat 1,000-1,500 kg. Sebab dia sejuk kan. So dia tak cepat penat. Tak tahulah section berapa ni. Kira ni lah. Kita tengok nanti dah habis berapa EG dapat. Tak larat. Satu loop. Apa tak laratnya. Dah dekat dah. Seselul lah. Mana dia naik ni? Tahulah mana tembus ni. Jalan je lah. Berala enggak lah sini. Naik turun, naik turun, naik turun. Cuma tak adalah EG pacak sangat kan. Sampai 100 meter tak ada. Laju-laju, lepas tu penat. Rasa slow lah. Nantilah buat Hakim atas sini. Biasa ni kalau Hakim suka ni Hakim ni. Hakim dia macam dia gigi sikit. Dia adventurous. Suka benda-benda pelik-pelik macam ni. Berani.
Bila nak keluar ni. Tak nampak jalan pulang. Sekarang dah dekat 2 kilo. Tak tahu satu loop berapa kilo. Mungkin 2,5 kilo kot. Tak rasa besar sampai 3. Tak tahu pula kalau masuk semua simpangan dari 3 kilo. Ada sungai. Boleh mandi? Tak boleh. Entah, tak tahu. Depan ni 14. Tak tahulah. Depan ni dah hampir habis dah kot. Lecak jalan dah, berair. Sini lah. Sini. Jalur mana tu? Ada jalan lain tu? Sekejap. Ha? Jalan bawah ke mana? Bawah. Cikgu dia. Tak apa. Tak apalah. Yang ni atas naik lah. Tak apalah. Rasa bulu belah sana. Tak apalah. Naik je lah. Naik je lah. Tak apa. Sudah. Sesat. Sampai sini. Dekat ni. Tadi kita atas tadi. Mana ni? Sesat cik jalan patah. Balik. Sekarang dah 2 kilo something. Okay, sekarang dah sampai dekat kawasan Buloh. Depan tu apa nama? Ke Padang Merbuk. Pintu masuk ni. Wow. Cantik. Okey, jom. Dah boleh balik lah. Ha? Tekan bayar ya seorang. Okey. Buat video dengan Bini Ayah. Sampai dah.
lari shortcut je. Kiri, dah dekat dah. Tadi kita kat atas, ni kita kat bawah. Ha kan? Kiri. Dia punya jalan dia satu jalan, dia tak boleh cross. Dia buat macam tu. So nak ke sini tak boleh. Tadi kita kat bawah tadi. Benar-benar. Oh, ya lagi. Boleh dah tu bawa dia masuk event. Masuk event trail. Ya. 错啊，这边讲去28吗？让我们刀转头， Ni lah. 要接去黄山，要接去黄山要接前界。 Sana tadi ada 27. CP30. Macam mana sorry? Sampai lah. Macam mana best? Dah dekat ah. Dah dekat? Ya ke? Because my birthday. Follow our Instagram. Sampai lah habis. Tu kau nak basuh. Dah basuh kasut. Biar. Like I said, we need to do something different, right? And by then we already got Almost funded by 5 one kilo. of our first big funder from so it is really kind of hard to what do you call it? But here the variety absolutely bleeds. And then you see the devil coral, this one is not Dion, this is actually the color. Oh, how come this guy is doing the ones that survived the meeting? So now this I was using the Hall of Fame coral that these are really really coral. And we have all of these corals in nursery. So it's really like if you see the leaf, Duduk lah, duduk. Ya? Duduk ya? Duduk. so all these corals in Malaysia. So really proud of this little corner of ours. So what we intend to do with the nursery is that we can now wait until they grow into a in front of the resort is where all the barbecue is Boleh ya? and we can honestly think about what we build the resort technically. First time sampai sini. Okey lah, not bad lah tempat ni. Satu loop katanya lebih kurang dalam 5 kilo. So ada tempat, ada toilet, ada tempat solat, ada tempat makan. Okey lah, banyak meja. Okey lah, best lah. I want the baby one. Nampak lah, kedai-kedai makan semua banyak. Okey lah. You can see this happening. So and Okay, my ah. point of this story is Let's go. how
Best. And how yes, some of them are fun, some of them are incredibly Oh. Setiap kali masuk train kena belanja kopi ni. So Oh, back to the pisang. superpowers. Makan modal. The idea of this was also so that we have different. So next time bolehlah datang lagi sini. Rafi berkurang dalam 4-5 kilo. Untuk budak-budak memang sesuai lah. Ada tempat makan apa semua, tempat main. Kopi pun sedap. Jom balik.